TikTok ban tadi yang dalam buku ni juga, seperti mana dalam buku Tata Dunia juga bang, Harry Kissinger ni, Harry Kissinger, setiausaha negara US pada ketika bersama dengan Richard Nixon. Dia yang pertama menjadi Yahudi dalam tampuk pimpinan pentadbiran US. Kemudian dalam TikTok ban pada 2018, Trump ni Trump dan juga dia punya setiausaha negara ada nama Mike Pompeo. Mike Pompeo ni bagi tahulah kepada ByteDance. ByteDance satu company yang memiliki ataupun company owner dia kepada aplikasi TikTok lah, ByteDance ni. Dia kata kat ByteDance, kalau kata you all akan bakal ditutup di Amerika ni. Kemudian Trump terus buat undang-undang eksekutif. Dia terus sign satu executive order bagi tahu dekat ByteDance, kalau kata anda tak jual ByteDance ataupun tak jual aplikasi TikTok kepada Trump ataupun kepada kami US, maka kami akan tutup, anda akan dihalau balik kepada China. Atas alasan apa dia buat begitu adalah atas alasan keselamatan lah. Kononnya boleh akses, mungkin betul, mungkin tidak, saya tak pasti dalam bab tu. Cuma kita tengok dari segi dasar ataupun laras politik ataupun laras geopolitik. Daripada situ dia kata isu keselamatan adalah apabila mereka punya pekerja-pekerja ByteDance ni kononnya boleh akses data privasi rakyat US, data privasi kerajaan, data privasi pentadbiran kerajaan Trump pada ketika itu. Kemudian daripada situ Mahkamah Persekutuan reject Trump punya executive order dengan mengatakan bahawa Jabatan Perdagangan di bawah Donald Trump ini, tindakan anda yang anda laksanakan adalah melulu untuk depa ban ataupun untuk depa beli TikTok dan ByteDance. Kemudian ByteDance menanglah pada ketika tu. Pergi kepada era Joe Biden. Joe Biden very loose lah, dia sangat longgar, dia tak ketatkan tindakan apa-apa syarat, hingga timbul ada satu unit intelijen ataupun CIA, FBI lah, yang bocorkan bahawa betul ByteDance ni boleh akses data peribadi ataupun data privasi rakyat US, dengan nombor telefon boleh dapat, identity card boleh dapat, alamat, nama dan sebagainya. Contohlah begitu katanya kepada Biden. Kemudian Biden pun dah jadi was-was, dah jadi cuak, panik. Biden tak ban lagi, tapi Biden kata okey lah, ni unit intelijen CIA, FBI yang pantau TikTok ni, make sure kalau ada pelanggaran daripada mereka kita terus tutup. Datang pula era Donald Trump hari ni, sampai ke baru-baru ni apabila Donald Trump mengumumkan, yang saya terkejut, dia jadikan juga untuk beli ByteDance punya pelaburan ataupun dia beli TikTok lah, senang cerita. Dia masukkan pembeli daripada US ni, iaitu Oracle, Dell, Microsoft, tak pasti ada ke dalam tu. Dia memiliki saham pelaburan ByteDance ni 70%, ataupun dia memiliki TikTok ni 70%, dengan alasan, kalau kata kita lihat, adalah alasan dia untuk kawal keselamatan lah. Kemudian 25% lagi dimiliki oleh ByteDance ni.